baik UMNO, baik PAS atau PRM, tiga parti bangsa Melayu Islam yang ditubuhkan sebelum Merdeka 1997, perjuangannya sama untuk menyelamatkan bangsa Melayu Islam daripada pengaruh dan penjajahan British. Pemimpin datang dan pergi, patah tumbuh hilang berganti. Sudah hampir 69 tahun Malaysia merdeka. Namun demikian, cabaran makin hebat. Perpecahan UMNO dari dalam ada kebaikan dan ada keburukan. Namun parti masih ada. Yang perlu diperbaiki ialah pemimpin-pemimpin berpegang teguh balik kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak dah telah dilakukan untuk menyatukan bangsa Melayu Islam. Cabarannya masih berterusan. Siapa lagi nak bantu melainkan diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah lindungi tuan dan saya daripada fitnah Dajjal.